Seterusnya, ingat, esok kita bangun di padang mahsyar, Nabi akan mengaku umatnya. Macam mana Nabi mengaku? Dengan anggota wuduk yang kita ambil. Jadi macam mana anggota wuduk bila ambil? Bila ambil, lebihkan, kata Nabi. Contohnya kalau ambil bismillahirrahmanirrahim, ambil macam ni. Bila basuh tangan, jangan basuh macam ni, kata ulama. Sebab airnya akan turun ke bawah. Macam mana? Kita basuh macam ni. Air itu turun, ambil macam ni. Maka air itu akan turun ke bawah. Maka anggota yang kena air wuduk akan bercahaya. Sebab tu kalau makcik abang nak ambil macam ni. Jangan ambil macam tu. Banyak orang ni pipe letak macam ni, air turun ke bawah. Ambil macam ni, letak macam ni, tarik macam tu. Maka air ni akan turun ke bawah. Maka bercahaya semua ni. Dengan bulu-bulu ketiak bercahaya. Kalau kena bulu ketiak kan. Ni, kalau ambil muka ni, ambil biar lebih. Bukan air lebih, tapi bagi kena tu bagi lebih. Maka bercahaya. Anggota wuduk kita ni, ambil ni. Kalau boleh tuan-tuan, ambillah yang sunat, jangan ambil yang wajib saja. Kalau wajib apa? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Maksud dia apa? Muka, tangan, kepala, kaki dan tertib. Simple aja. Tapi kalau boleh, kita ambillah yang sunat. Sebab apa? Anggota wuduk yang kena ni, maka bercahaya. Kalau ambil ni, gosok. Bila ambil tu bagi sempurna, gosok dengan doa yang saya sebut dulu. Kemudian bila kumur, tolak, sedut, buang balik. Ni, sedut, buang balik. Sebab apa? Semua ni akan bercahaya. Bila basuh muka ni, dia bagi lebih. Kalau boleh orang perempuan duduk dalam ni, letakkan tudung di sini, bagi lebih ni. Kadang-kadang dia basuh tak kena ni, ujung ni, bagi lebih ni. Kemudian tangan, ambil macam ni. Kaki, jangan letak kaki macam tu. Letak kaki macam ni. Kemudian tarik, letak kaki macam tu. Dia akan lebih ke bawah. Kalau macam tu, letak dekat sini, ingat, tumit aja kena, takut sini tak kena. Jadi macam mana? Letak macam ni, angkat itu, maka dia akan kena semua ni. Maka bercahaya. Itu anggota wuduk. Bila bangun esok di padang mahsyar, Nabi akan mengaku umatnya. Sebab anggota wuduk bercahaya. Kalau boleh, anggota wuduk ni simple. Dia wajib ke sunat? Wuduk. Wuduk ialah sunat. Betul tak? Wuduk sunat. Sembahyang wajib tak? Wajib. Nak sembahyang kena ada wuduk. Wuduk sunat ke wajib? Sunat. Tapi nak sembahyang kena ada wuduk. Maka wuduk menjadi wajib. Wuduk. Nak ambil wuduk kena ada apa? Air. Ambil tanya tak jawab Tam-tam kena aku 12. Nak ambil wuduk kena ada air. Air sunat ke wajib ke makruh ke harus? Harus. Betul tak? Air tu harus. Betul? Tapi nak ambil wuduk kena ada air. Maka air menjadi wajib. Faham tak? Okey, nak ada air kena ada pipe ataupun telaga. Katalah telaga lah senang. Telaga perigi. Perigi haruskah, wajibkah, sunatkah, makruh? Harus. Betul tak? Harus. Tapi nak ambil wuduk kena ada air. Nak ada air kena ada telaga. Maka telaga menjadi wajib. Faham tak? Ni kaedah ni. Nak ada telaga kena gali, kena ada cangkul. Betul tak? Cangkul wajibkah, sunatkah, haruskah, makruh? Harus. Tapi nak ada wuduk kena ada air. Nak ada air kena ada telaga. Nak ada telaga kena ada cangkul untuk orang korek. Maka semua ni menjadi wajib. Itu namanya malayatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Sebab tu tuan-tuan, ingat, seorang suami kena ada isteri. Nak sempurna keluarga kena ada dua ni. Sebab tu orang yang tak kahwin, kahwin sunat. Tetapi nak sempurna keluarga menjadi wajib, maka kahwin juga menjadi wajib siapa yang mampu. Siapa sini ibu tunggal tak kahwin? Kahwinlah kak. Dia akan sempurna keluarga kita. Siapa sini bapa tunggal? Banyak tuan-tuan, 3 tunggal. Ni tuan-tuan ni kaedah ni. Kaedah usul fiqh. Sebab tu kita kena faham. Bab wuduk ni tuan-tuan, benda yang simple. Tetapi air kena jaga.
Kemudahan kena jaga. Kadang-kadang orang kata, Allah buat tempat ni, Allah benda ni harus je. Sebenarnya benda yang kita buat tu benda wajib. Sebab nak ambil wuduk kena ada air, maka dia jadi wajib. Tu yang menyediakan tempat buat ambil wuduk tu pahala cukup besar. Tentang pahala cukup besar tu. Tu tempat ambil wuduk tu. Sebab dia tu nampak harus, tapi nak ambil wuduk kena ada air. Orang yang buat tu pahala cukup besar. Sebab dia kait. Tu kaedah usul. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah. Saya nak sebut ni banyak, tapi dah sampai pukul 12 dah. Tapi tengok, nak buat ibadat ni cukup senang. Simple lah. Tapi nak buat jahat, senang kan susah? Nak buat jahat punya susah. Tapi orang nak buat jahat ke? Sedangkan kalau nak ikut sebut ni, saya boleh sebut sampai 30 ni kebaikan. Yang buat sikit, pahala banyak. Apalah, kita sambung nanti tengok. Tapi nak buat jahat, cukup susah. Tapi orang sanggup buat. Nak tikar nombor ekor, senang ke susah? Oi, abang, jangan kata senang. Nak tikar nombor ekor ni, motor ni kena parking jauh daripada kedai. Lepas tu nak masuk kedai, siap pakai helmet bro. Pakai helmet tu. Lepas tu termin warna hitam. Tu nak masuk. Sebab apa? Punya susahnya nak buat jahat. Lepas tu pergi buka pula. Orang tu tanya, ayah, Melayu pun tikam nombor ekor. Punya malu tu. Nak buat jahat punya susah. Tapi orang sanggup buat jahat. Nak berzina, susah tak? Susah. Tuan-tuan, kena pergi langgan pelacur, kena bayar apa? 300. Tu keluar duit tu. Nak langgan pelacur. Lepas tu nak buat dekat mana? Bukan boleh hotel Sentosa, hotel Go hotel mana boleh. Mesti kena rushnya. Ambil apa yang 600 punya tu, Hard Rock Cafe. 700 pergi tempah punya mahal. Sebab di situ majlis agama takkan rush, tak akan pergi buatnya buat apa rondaan. Memang tak buat. Sebab situ duduk orang hebat-hebat semua. 600, 700, 800 semata-mata nak buat maksiat. Nak buat ibadat punya simple ya. Sedangkan Nabi kata apa di sini? Uhilla alaikum ridani. Sesiapa yang buat baik kepada aku ni, kan, semua dia zikir, dia baca Quran, dia bagi salam, dia senyum, dia baca doa-doa, aku redha kat dia. Aku redha kat dia. Fala asqatu alaikum ba'dahu abada. Dia kata, siapa yang buat tu, aku redha dekat dia, maka tidak ada murka ke atasku kepadanya selepas ini selama-lamanya. Dia. Syarat dia, Allah redha. Tu. Keredaan Allah ni benda yang penting. Bukan senang tuan-tuan. Sebab tu kita nak buat, nak dapat keredaan Allah ni, itulah kita kena buat benda yang simple. Pahala dia banyak. Sikit, pahala banyak. Buat simple aja. Tapi pahala banyak. Satu lagi saya sebut. Satu lagi. Sedangkan nak buat jahat ni bukan mudah, tapi orang sanggup buat. Satu lagi. Kalau kita buat tuan-tuan, pertama, orang tak akan benci kita. Yang kedua, syaitan tak akan ganggu kita. Malaikat akan suka kita. Tuan-tuan tahu tak apa dia? Pernah baca tak? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Pernah baca tak? Sebab tu kalau boleh, masa kita nak makan baca doa, kan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Tambah doa ni. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. InsyaAllah tuan-tuan, makanan yang beracun tak jadi racun. Orang dengki kita, dihalang. Kemudian apa? Makanan tu akan jadi berkat. Walaupun tak sedap, tapi kenyang. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Pernah baca tak doa ni? Baca kak. Kalau nak ikut amalan ni banyak, buat sikit tapi dapat banyak. Tapi orang tak mau buat, akak. Sebab dia rasa macam simple lah.